Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Artinya, maka makanlah dan minumlah serta tenangkanlah hatimu jika engkau melihat seseorang daripada manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berkata-kata dengan sesiapa pun daripada manusia pada hari ini. Keterangan ayat, Maryam alaihissalam diseru agar makan dan minum daripada rezeki yang Allah sediakan sebagai tanda rahmat dan penjagaan Allah terhadapnya selepas melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ungkapan qarri aina bermaksud supaya Maryam menenangkan hati dan tidak lagi bersedih atau bimbang terhadap keadaan yang sedang dihadapinya. Maryam juga disuruh supaya bernazar untuk berpuasa daripada bercakap dengan manusia pada hari tersebut sebagai tanda ibadah dan penyerahan diri kepada Allah. Antara petunjuk ayat yang pertama, Allah memberikan ketenangan hati kepada hamba-Nya selepas ujian yang berat. Kedua, dalam keadaan tertentu, syariat terdahulu membenarkan berpuasa daripada bercakap sebagai bentuk ibadah. Ketiga, tawakal kepada Allah memberikan ketenangan jiwa serta ketika menghadapi ujian dan pandangan manusia. Dan kaedah beramal. Yang pertama, hendaklah kita mensyukuri nikmat rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Kedua, hendaklah kita menenangkan hati dengan mengingati bahawa setiap ujian berada di bawah ketentuan Allah. Ketiga, hendaklah kita menjaga lidah dan tidak berkata-kata kecuali perkara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ketenangan hati, kesabaran dalam menghadapi ujian dan menjadikan kita hamba yang sentiasa menjaga lidah serta bersyukur atas nikmat-Nya. Amin. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.